Jadi mana yang lebih bagus untuk disimpan? Simpan emas ataupun simpan duit? Sebenarnya kat tuan-puan, kenapa kita perlu pilih salah satu sedangkan kita perlu simpan kedua-duanya? Simpan duit itu penting untuk tujuan jangka masa pendek. Kita simpan duit sebanyak 3 ke 6 bulan pendapatan. Nak lebih selesa, kita simpan duit sebanyak 12 bulan pendapatan. Dan fungsi simpanan ni adalah untuk simpanan kecemasan. Ada apa-apa berlaku waktu kecemasan, tuan-puan dah ada reserve cash yang tuan-puan boleh gunakan untuk tujuan kecemasan. Dan simpanan emas sesuai untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Sebenarnya, bagi yang faham, tak perlu fikir banyak kali pun untuk mulakan menyimpan emas. Mula sahaja walaupun 1 gram dan ikut bajet masing-masing. Sebab selepas bertahun-tahun kita simpan duit, yang pertama, duit simpanan kita selalu bocor setiap bulan. Yang kedua, nilai duit semakin menyusut setiap tahun. Kenapa kena simpan emas? Yang pertama, simpanan bertahan lama. Yang kedua, nilai emas semakin meningkat dan kalis inflasi. Dan yang ketiga, sudah ada aset bertahan ketika gawat. Jadi tuan-puan dah faham kan? Tak perlu pilih nak simpan duit ataupun simpan emas. Simpan kedua-duanya sebab kedua-duanya ada fungsi yang tersendiri. Jadi bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.